Okey, dia macam ni. Kadang-kadang bila kau nak beli rumah ni, paling penting dia ada macam dia ada certain company dia akan buat booking fee. Yes. Macam dia deposit tu lah. Itu deposit tu macam tu lah. Okey, kenapa orang kita tak nak beli rumah banyak? Kesian tau. Ini tanah Melayu, tapi tak ramai orang Melayu ada rumah dan tanah di tanah Melayu. Betul. Tapi aku galakkan sebab apa dia ni? Kau kena faham, kalau kau nak beli rumah ni, kadang-kadang orang semua sangkut dekat no payment. Betul. No payment 10%. 10%. 10% lah. Ada 10% ada lah mengikut company tu sendiri punya polisi lah. Oh, yang tu bukan yang bank tetap kan? Kadang-kadang ada aku sebab ni berdasarkan apa-apa yang experience kau lah. Kadang-kadang macam ni, kadang 10% lah. Kita ambil contoh 10% lah. Kadang-kadang ada yang 10%. Contohnya rumah tu 300,000. So 10% 30,000 lah. Itu belum lagi campur yang fees lain, legal fee apa semua kan. SPA apa semua. SPA semua benda tu kan. Purchase agreement semua. Jadi kau kena faham konsep bila nak beli rumah ni banyak duit nak kena pakai. Betul.